PSV tu korang boleh claim balik. Okey, boleh claim balik dengan Grab sebanyak Okay, Assalamualaikum. Selamat petang-petang. Saya Al-Fahim daripada Grab JB. Alright, hari ni saya nak story balik macam mana cara nak register jadi pemandu Grab. Okey, syarat yang paling utama mesti seorang pemandu tu 21 tahun ke atas. Kalau 20 tahun masih belum boleh memandu Grab. Yang kedua, mesti mempunyai lesen memandu yang dah full. Okey, kalau lesen P masih belum boleh memohon lesen PSV. Yang ketiga, mempunyai kereta. Alright, mempunyai kereta yang berusia 15 tahun ke bawah. Okey, 15 tahun dah tak boleh. Okey, kereta daripada kosong tahun pertama hingga tahun ke-14. Alright, kereta pula boleh kereta sendiri. Okey, tak ada masalah. Kereta isteri ke, kereta suami ke boleh. Dan kereta sewa pun boleh. Kereta family pun boleh. Kereta bos pun boleh. Pinjam kereta bos nak bawa Grab pun boleh. Dengan syarat kereta tu didaftarkan atas nama personal, bukan nama company. Alright, nama company tak boleh register untuk e-hailing. Okey, syarat seterusnya adalah lesen PSV. Okey, macam mana nak ambil lesen PSV ni? Pertama kena menghadiri kursus PSV selama minimum 6 jam. So sekarang dah tak ada exam. Okey, berita baik, sekarang dah tak ada exam, cuma hadiri kursus sahaja. Dan kursus ni boleh ambil kursus di sekolah memandu ataupun pusat-pusat training kursus yang bertauliah lah, yang dibenarkan oleh JPJ. Saya akan guide untuk kursus PSV dengan cara yang paling mudah dan juga kos yang paling rendah lah. Alright, untuk kursus PSV yang saya guide ni adalah berharga RM160 untuk kursus 1 hari 6 jam dan termasuk dengan sijilnya lah untuk buat PSV. Okay, next adalah syarat seterusnya adalah kena buat medical check up. Okay, medical check up ni boleh buat dekat mana-mana klinik swasta dengan bawa borang JPJ. Borang tu insyaAllah saya akan bagi borang tu pada driver yang saya guide. Saya akan bagi borang tu dan juga print bawa ke mana-mana klinik. Dan ada setengah-setengah klinik memang ada sediakan borang. Alright, kos untuk medical check up ni RM50 hingga ke RM80 lah. Alright, dah siap khusus, dah dapat slip dan dah buat medical check up. Okey, dah boleh pergi JPJ untuk buat lesen PSV. Lebih kurang dalam RM25. Dah dapat lesen PSV, WhatsApp saya balik untuk saya guide macam mana untuk daftar dan submit dokumen-dokumen semua. Lepas saya dah verify dokumen semua dah lengkap, saya dah check clear apa semua, dokumen yang tepat, okey, saya akan submit pada Grab dan Grab akan mohon permit dengan rapat lebih kurang dalam 7 ke 15 hari. So akan dapat permit dan akaun dah aktif, so dah boleh memandu Grab dan saya akan guide cara-cara nak memandu, cara-cara nak start, apa semua tu saya akan guide. Okey, ni ada satu lagi berita baik untuk pemandu-pemandu baru. Untuk kos-kos yang korang buat PSV khusus, korang buat medical check up dan juga lesen PSV tu, korang boleh claim balik. Okey, boleh claim balik dengan Grab sebanyak RM250. Grab akan bayar balik sekiranya korang dah start memandu Grab lah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fahim daripada Grab JB.